Sedang kita lihat kebijaksanaan pengundi. Hmm. Contohnya, Hmm. isu hangat. Tempoh 24 jam ini. ICR tabung haji. Ya, jadi ada yang dulu bijak berkata-kata, sekarang dah masuk gua. Dulu yang meminta-minta dikeluarkan, tapi dia pula yang sunyi, membisu. Macam mana tu? Adakah ianya memberi manfaat kepada mana-mana parti tak? Bila kita keluarkan ICR tabung haji seperti yang diminta. Saya tidak pasti bahawa isu ini menguntungkan sesiapa. Tapi saya yakin ada satu jenis orang di mana ia merugikan. Ya. Bukan dapatan tu, apa yang didapat, apa yang didedahkan merugikan ialah satu golongan ni. Orang-orang yang mengelabur dalam tabung haji atau menyimpan dalam tabung haji dengan harapan dapat melunaskan rukun Islam kelima kita ni. Ya. Rukun Islam kelima ni sebenarnya, kalau kita tengok orang-orang yang belajar agama, saya minta maaf, saya tahu saya dulu rapper, saya tak ada credibility sangat, saya tak ada tauliah, tapi kita tahu ini kadang-kadang ni dia lambat dalam usia kita buat. Kerana dia sangat susah. Nak pergi haji ni, duit kena cukup. Betul. Duit nak tanggungan di sini kena cukup. Kena bebas hutang. Berapa ramai orang bebas hutang zaman sekarang ni? Kan? Jadi mereka menyimpan dengan tabung haji ni, pertama sekali bila dia buka akaun tu, niat dia dah betul. Dia pasal niat, ini duit simpanan saya untuk melunaskan perkara kelima dalam rukun Islam. Kan? Dan dia menyimpan, dan tabung haji pula melaburkan. Jadi apabila pelaburan tu mendatangkan pulangan, proses untuk cukup duit pergi haji tu dikurangkan masa tu. Ya. Masa tu itu dia. Kalau tabung haji tak melabur, boleh juga kita capai benda ni. Dia satu akaun simpanan khas. Mungkin memakan masa lebih sikit lah. Kan? Tapi diandaikannya niat orang melabur dalam tabung haji, niat tabung haji ditubuhkan pun sebenarnya dah betul. Sebab tu pulangannya baik. Kan? Tetapi bila ada orang menyalahgunakan, inilah dia Allah kufur nikmat Allah tarik. Ya. Dan didedahkan sekarang. Jadi untuk saya, yang rugi ialah orang yang simpan di tabung haji, dan saya sebenarnya tak berapa marah sebab saya tak ada akaun tabung haji. Cakap terus terang. Kan? Tapi saya bersimpati dengan orang-orang yang ada, dan sekarang ni mungkin dia boleh layak ke haji setahun lagi, dia terlambat sedikit. Dan kita punya ajar pun kita tak tahu. Ya. Saya pun mungkin besok ajar saya. Saya tak tahu lagi kan. Jadi saya tak tahu. Saya tak boleh jawab siapa yang untung. Tapi saya boleh jawab siapa yang rugi. Siapa yang rugi ialah orang-orang yang melabur atau menyimpan dalam tabung haji dengan niat nak pergi haji. Dan hasrat itu mungkin tergendala lah. Sepatutnya bila badan sedang sihat ni, berkemampuan ni, dan keuangan pun dah cukup, bolehlah menunaikan tanggungjawab yang kedua tu. Betul. Tapi kalau dah ada ni, dah sakit, duit baru cukup, satu masalah. Tapi kita tak tahu. Secara teorinya, kalau kita guna teori dunia ni, terlambat sedikit. Tapi kita pergi haji ni izin Allah. Kalau rezeki awak tak ada duit, hari ni awak tak ada duit pun, ditakdirkan haji musim haji seterusnya awak pergi, awak akan pergi juga. Itu kita penting kita kena ingat sebagai orang Islam. Siapalah kita untuk menidakkan takdir. Tak ada, kita bidak je.